Cantik ni baru dia letak yang bawah, tak tahu kenapa tiba-tiba dia letak. Perasan? Assalamualaikum. Hello everyone. Macam biasa, muka saya tak asing lagi bagi anda, student FPG. Saya Esa, host bagi podcast anda. Tapi hari ni episode kita lain sikit, iaitu kita adalah episod Echoes of Experience. Apa benda Echoes of Experience ni? Echoes of Experience ni adalah podcast di mana kita akan menerjah, sebenarnya bukan menerjah, interview, sembang santai bersama dengan kita punya bekas-bekas mantan pelajar FPG sebelum ini yang alhamdulillah telah berjaya ya, dan kita akan menginterview mereka untuk kita dapatkan semangat untuk pelajar-pelajar FPG yang akan datang berjaya seperti mereka. Baiklah, di episod pertama Echoes of Experience, kita ada satu special guest yang sangat-sangat saya kata saya adore, sangat lembut orangnya, sangat comel orangnya, walaupun dah menjadi seorang mak tapi macam anak dara guys, kalah kita ya. Okay, kita bersama dengan Dr. Nur Zakia Adila, Betty Zulkifli. Okay, untuk pengetahuan anda, Dr. Zakia adalah batch kedua FPG USIM. Assalamualaikum Dr. Assalamualaikum. Okay, jadi sekarang ni kita berada di rumah doktor ya. Betul. Kita ada di rumah doktor di mana saya sangat suka interior design. Abang kata doktor, cerita doktor, rumah doktor design sendiri guys. Bukan kali-kali. Ingat student-student pergigian ni hanya untuk buat gigi-gigi orang ke? Kreatif tu mesti ada tau. Okay doktor, kita teruskan dengan introduction dulu lah. Sebab saya yakin ramai orang FPG student ni nak tahu siapa doktor ni. Yang kenal tu YTJT lah. Yang tak kenal mari kita ta'aruf. Buat kata peribahasa, tak kenal maka tak cinta. Baiklah, kita start dengan intro ya doktor. Jadi doktor boleh perkenalkan diri, nama, latar belakang doktor, asal dari mana. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Zakia Adila binti Zulkifli. Okay, saya berasal dari Pahang. Okay, sekarang ni menetap di Bandar Tua Soon, Ceras lah. Okay, saya batch kedua USIM. Okay, sekarang ni saya berkhidmat di klinik sendiri, iaitu di Klinik Pergigian Dr. Filis, Bandar Tua Soon, Ceras. Okay doktor asal dari mana? Saya berasal dari Pahang. Oh, Pahang kat mana doktor? Di Felda Bukit Mendi, Bera. Oh, ada orang Bera ke kat sini? Okay, tak ada. Okay, seterusnya doktor sekarang selain daripada buka klinik, doktor ada buat benda lain tak? Maksudnya macam mana tu? Maksudnya doktor busy dengan klinik sajalah sekarang ni. Uruskan benda lain ke tak? Setakat ni fokus klinik lah. Fokus klinik lah. Okay. Kita sambung Alright. Okay. So alhamdulillah, saya rasa semua orang dah kenal doktor. Jadi kalau ada persoalan, komen je nak kenal doktor dengan lebih lanjut. Terus contact je doktor punya nombor klinik doktor. Siapa yang nak pergi check up treatment boleh pergi klinik doktor lah. Kat mana doktor? Saya berkhidmat di Bandar Tua Soon Ceras dan kita ada beberapa cawangan lah di area Lembah Kelang dan Selangor. Banyak tau cawangan. Jadi harap lepas ni student-student FPG yang tengok podcast ni terinspirasi nak buka klinik macam doktor. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Baik doktor, kita teruskan dengan soalan pertama. Okay, doktor, boleh doktor kongsikan sedikit tak macam perjalanan kerjaya doktor sampai doktor berjaya buka klinik doktor yang kata doktor banyak cawangannya di serata Lembah Kelang ni? So saya ceritakanlah perjalanan daripada lepas undergrad sehingga sekarang lah. Okay, saya grad pada tahun 2013 iaitu pada November 2013. So selepas grad tu saya minta untuk berkhidmat di Melaka dan alhamdulillah saya dapat berkhidmat di Melaka. So di sana saya habiskan untuk waktu tu kita sebut FIDO kan, first year dental officer and second year dental officer di Melaka. Okay, selama 2 tahun lebih lah macam tu. Klinik KK lah. KK. Waktu first year tu kita attach dengan pakar. Okay, semua pakar lah. Pakar orto, perio, PITS, oral surgery, okay, restoratif. And then selepas tu kita attach juga dengan satu KK tetap untuk kita ambil pengalaman untuk public health lebih kurang macam tu. Primary care kan, itu lebih kurang 6 bulan. So 2 tahun lebih saya habiskan untuk first year dental officer and second year lah. Kemudian saya jadi pegawai tetap. Waktu tu kita UG, seingat saya 44. Okay, lebih kurang 3 tahun di
KK per ringgit Melaka. Selepas tu anggaran 2017 saya resign. So waktu tahun 2017 tu antara titik tolak untuk saya lah kan, resign buat keputusan besar untuk berhenti daripada government dan buka klinik sendirilah. So alhamdulillah pada hujung tahun 2017 saya berjaya buka klinik sendiri yang pertama, iaitu KP Dr. Phyllis. Yang pertama ni di Bandar Tosoan Ceras lah. So alhamdulillah hujung tahun lepas 2025 genap 8 tahun dan masuk tahun depan ni nak masuk tahun ke-9 lah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah lah klinik Bian Dr. Phyllis dah berkembang hampir 20 cawangan lah di area Lembah Kelang dan juga Selangor. Doktor, kalau tak keberatan, boleh saya tanya apa maksud Dr. Phyllis tu dan mana inspirasi nama klinik doktor tu? Okay, sebenarnya Dr. Phyllis ni waktu saya kerja government, saya ni suka bisnes. Oh, okay. Saya suka bisnes. So waktu government saya buat juga side income saya. Saya bisnes aiskrim. Oh. So saya pergi kelas, saya belajar buat aiskrim. Waktu tu saya belajar buat hard aiskrim. Kita dulu kan hard dengan soft aiskrim kan. Kalau soft aiskrim macam aiskrim McD tu. So aiskrim ni saya kena belajar lah, ambil kelas. So daripada situ saya, bila kita buat aiskrim sendiri, saya terpaksa create jenama sendiri. Oh, faham. Waktu saya create jenama, lepas bincang dengan husband, saya dengan husband lah. So kita pun search dapatlah Feliz. Feliz daripada Spain lah. So sekarang ni sekarang buka klinik sendiri, so kita ambil daripada brand aiskrim je lah. Kita macam melayukan sikit, Feliz. Feliz tu maksudnya apa doktor? Happy, gembira. Oh, happy. Itu bahagia. Okay. So makan aiskrim kan happy, faham. Gembira. Okay, faham. Baik. Harap semua Feliz dengar ya. Okay. Baiklah. Kerjaya doktor membuka klinik start dengan hanya menjual aiskrim. Jadi ramai orang ramai student FPG doktor, memang ramai yang buat bisnes macam menjual side income sekarang ni. Kalau kita tengok macam dekat fakulti kami sekarang, ada yang jual aiskrim juga, ada yang jual hot dog, sausage. Jadi waktu doktor belajar dulu, doktor jual aiskrim tu macam mana? Like letak dekat fakulti ke ataupun macam mana doktor mengembangkan bisnes aiskrim doktor waktu tengah belajar tu? So sebenarnya aiskrim tu saya start bisnes aiskrim waktu saya government di Melaka. Aiskrim itu kita buat dan juga kita ambil catering. Contoh kalau ada majlis, kita akan buka booth dan kita jual lah. Itu selama saya lebih kurang 3 tahun lah di Melaka. Waktu saya undergrad, saya bisnes juga. Tapi waktu saya undergrad, saya lebih fokus bisnes jual krepek. Saya beli krepek bundle. Okay, saya pergi kilang. Kilang di Banting, kilang nama dia Fast. Fast, saya beli banyak-banyak and then saya packing lah. Saya packing, saya jual RM1. And then saya letak krepek tu dekat FPG, dekat waktu ada medical tingkat 9 kan. Saya letak kat surau tu, saya letak kat setiap kelas. So saya letak kat belakang lah. So alhamdulillah kat situ pada rezeki untuk saya bayar biaya saya punya kereta. So waktu undergrad dulu saya nak senang ada kereta kan. So alhamdulillah dengan niaga krepek tu berjaya lah beli kereta. Oh wow, nampak tak? So, jadi korang yang tengah berniaga dekat fakulti sekarang, jangan give up. Mungkin akan ada short sikit duit, tapi insyaAllah rezeki Allah tu ada di mana-mana. Okay, baik doktor, kita teruskan soalan seterusnya. Baiklah. Okay, apa perkara pertama yang doktor rasa paling mencabar apabila mula bekerja sebagai doktor gigi selepas grad? Pengalaman doktor. So, waktu berkhidmat di kerajaan dia lain dengan kita zaman undergrad. Okay, waktu kita undergrad ni kita dipantau oleh doktor lah. Okay, and then rawatan pun macam slow and steady lah. Okay, tapi waktu di government ni dia ada KPI. KPI yang ditetapkan lah, maksudnya KPI untuk masa menunggu pesakit, masa untuk kita rawatan bermula dan juga masa rawatan selesai. Dan kita kena patuhi KPI tu. Okay, so saya pula ditempatkan di KK yang memang agak ramai patient. So daripada pagi memang kat beratur lah dekat atas meja di Melaka. Sebab KP Peringgit tu dia macam center. Satu-satunya klinik gigian kerajaan. Dia banyak juga, cuma dia kawasan bandar kan. So bila bandar ramai patient suka fokus pergi situ lah. So pagi-pagi memang banyaklah kad kan. Jadi kita kena check up. Kita kena cuba check up untuk settlekan patient ikut KPI yang ditetapkan. Sama kita kena selesaikan patient bagi rawatan yang terbaik. So
kat situ walaupun itu cabaran, tapi bagi saya dia melatih saya untuk cepat kompeten. Cepat kompeten, buat kerja dengan laju dan bersama kita bagi yang terbaik lah untuk patient. Kemudian cabaran yang kedua macam kita nak settlekan rawatan yang kompleks, macam rawatan akar yang perlukan banyak appointment kan, berapa kali visit, rawatan akar, denture, crown bridge ataupun MOS kan. Kita kena set juga masa kan. So kat sana ramai juga officer, and then bilik pun limited juga. Walaupun bilik banyak tapi officer ramai. Jadi kita limited juga untuk kita siapkan patient tersebut. So kat situ cabaran jugalah bagi saya. Tapi tak apa, walaupun kat situ bagi saya belajar juga sebab saya boleh settlekan juga kes-kes tersebut. Alhamdulillah. Baik, maksudnya yang paling mencabar sebab kita ramai patient. Lepas tu yang lagi patient dia perlu ke appointment tu. Faham? Jadi doktor macam mana doktor adapt dengan kesusahan ataupun cabaran untuk mengatasi lah cabaran tu? Macam mana doktor buat? Apa doktor punya motivation? Maksudnya yang tadi tu lah. Cabaran doktor tadi tu. Sebabnya saya kalau boleh kita je lah, once kita dah jadi dentist, kita nak cuba jadi dentist yang terbaik. Betul. Jadi dentist yang terbaik, jadi dentist yang cekap, buat patient dengan terbaik. Jadi kita di samping walaupun kita dah habis belajar, tapi saya still membaca. Kita refresh balik apa-apa yang kita kena ni balik kan, supaya kita buat tu dengan okey lah. So bagi saya, disebabkan kita dapat kerja tu bergaji, jadi saya nak yang kita buat kepada patient tu terbaik. Macam itulah. Bagi saya itulah yang mendorong saya, walaupun cabaran tapi kita nak buat yang terbaik dan kita berusaha ke arah tu lah. Di samping kita recall balik, refresh ilmu semua tu lah. Faham, baik. Terima kasih doktor. Soalan kedua. Baiklah, kita teruskan dengan soalan ketiga doktor. Okey, soalan ketiga. Adakah realiti alam pekerjaan dalam dentistry sama seperti apa yang doktor bayangkan sewaktu doktor tengah menjadi student FPG? Sama tak waktu doktor bayangkan, waktu saya student aku rasa macam ni, tapi bila jadi doktor gigi, alamak, ada tak? Okay, so dia beza sangat lah. Beza dan banyak beza lah. Sebab waktu kita zaman student kan, waktu kita klinikal, kita dipantau kan. Dipantau oleh lecturer, dipantau oleh ataupun kita ada partner yang boleh bantu kita. So maksudnya kita mudah kat situ. Tapi bila kita masuk zaman pekerjaan ni, semuanya diri kita sendiri. Untuk kita menyelesaikan masalah tu, macam mana kita hadapi patient, macam mana kita communicate dengan patient. Sebab kita bukannya sekadar buat rawatan, kita kena communicate supaya patient trust kat kita. Macam mana patient boleh datang balik appointment, macam tu lah. Maksudnya berbeza sangat dari segi tu, sebabkan kita diri sendiri. Okay. Kemudian bagi saya lah cabaran, bukan cabaran, maksudnya perbezaan dia juga disebabkan dulu dipantau, kita mungkin kena follow lah apa yang lecturer kan kena ada markah kan. So bila dah masuk pekerjaan ni, kita kena diri sendiri, kita kena jujur lah. Betul. Jujur dan amanah. Boleh kita buat tak? Yang sebab tak ada orang yang akan tegur kita, tak ada orang yang akan check kerja kita. Jadi depends diri kita sendirilah untuk kita buat yang terbaik tak untuk patient. Baik. So beza banyak lah kat situ. Okay, faham doktor. Contoh kan waktu doktor jadi student dulu, doktor ada fikir tak macam, kalau jadi doktor gigi ni macam ni. Tapi bila doktor dah jadi doktor gigi, lain pula apa yang saya fikir waktu saya student. Ada tak? Ada. Contohnya kita rasa macam waktu kita student ni macam ni je. Rupanya bila kita dah masuk kerja, rupanya kita kena berhadapan dengan on-call. Dia dah busy lain dah pula. Rupanya dulu kita macam buat basic je kan. Tapi rupanya di sebalik tu nak menghadapi on-call tu, attend patient kecemasan. Ada tu? Ada dulu. Mula-mula kita tagging lah dengan senior. Kemudian ada juga masa kita kena buat seorang-seorang. Kita kena get ready je lah on call tu, terima panggilan pada hospital kan, green zone ke, red zone ke kan. Contoh-contoh patient yang macam kemalangan, raham semua tu lah. So doktor yang akan pergilah. Betul. So sebenarnya bayangan tu bila masuk alam kerja, macam ni rupanya. So macam kita macam okey kan. Rupanya dentist ni memanglah nampak macam selesa, tapi di sebalik tu kita pun ada juga masa-masa yang kita bersedia. Baik doktor. Baiklah, terima kasih doktor. Kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, iaitu dalam pengalaman doktor, apakah cabaran paling besar yang dihadapi dalam dunia pergigian, terutamanya pada awal kerjaya doktor? Cabaran yang paling besar. Macam
tiba-tiba tak cukup motivasi ke kan. Macam kita tahu sebab semua orang mesti akan ada masalah dalam hidup kan. Jadi lagi bila kita first time nak melangkah ke alam baru di mana alam pekerjaan. So pada awal pekerjaan doktor tu, apa cabaran yang paling doktor rasa sangat sukar dan menyusahkan lah waktu awal kerjaya doktor? Alhamdulillah lah, waktu mula-mula kan kita start dengan first year dental officer. Bagi saya tu semua okey lah semua sebabnya kita attach dengan pakar. And then kita dapat ilmu banyak lah terpakar. Bagi saya smooth lah. Cumanya bila attach dengan oral surgery tu bagi saya dia agak macam mencabar lah. Mencabar dan juga sebabnya kita selepasnya oral surgery tu kita once kita dah jadi officer dia ada masa untuk yang on call lah yang macam saya cerita tadi tu. Bila kita ada jadual on call kita kena get ready. Sebab waktu tu time saya ada anak kecil. So bila ada anak kecil terpaksa lah kan tinggalkan anak kan. Betul. Bila sebab dia belum tentu kadang-kadang pukul 3 pagi 2-3 pagi kan kita kena get ready, tak boleh tidur nyenyak, kena get ready telefon tu kan. So bagi saya itulah cabaran besar untuk saya handle. Samping ada anak kecil dan kita kena get ready lah panggil ke hospital. Baik, faham doktor. Sebab dia melibatkan masa, tenaga dan juga emosi kita lah. Sebab siang tu kita dah penat kerja kat klinik kan, dan malam kena get ready. Pagi lagi, 2-3 pagi macam tu. Baik, kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay doktor, apa yang mendorong doktor untuk memulakan klinik pergigian sendiri iaitu klinik doktor Phyllis. Saya bukan orang Perancis doktor sebut. Macam mana doktor cara doktor mendorong lah, apa yang memotivatedkan doktor untuk membuka klinik sendiri? Okay, sebenarnya impian untuk buka klinik sendiri ni sebenarnya memang dah ada kat dalam diri saya sejak zaman saya belajar lagi. Undergrad lagi memang sebab saya ni mungkin business minded kot kan. So saya tak berapa gemar untuk kerja lama dengan orang kan. Jadi memang saya dah tanamkan nanti akan datang memang saya nak ada klinik sendirilah. Okay. Tapi kita teruskan juga bila dah kena berkhidmat dengan kerajaan, kita habiskanlah kan khidmat wajib waktu tu. Tempoh tu lah kan. 5 tahun ya doktor? Waktu saya sempat 4 tahun lah lebih kurang. Daripada 2013 hingga 2017. So 2017 bulan Julai tu saya hantar surat resign lah. Okay. So bila di kerajaan tu saya cuba buat sehabis sebaiklah kita praktis. Crown Bridge, RCT dan CMOS kita praktis supaya kita nak ada skill supaya nanti akan datang kalau kita ada klinik sendiri kita tak rasa kekok lah kan. Kita biasa dengan rawatan tersebut. Okay. So itulah mendorong saya maksudnya daripada dulu saya nak buka klinik sebab saya juga nak ada flexibility lah. Flexibility dengan family. Betul. Dengan family dan juga suami dan anak-anak lah. Itu juga mendorong saya kan. Bila buka klinik sendiri kan kita ada time kita sendiri. Kita boleh manage time kita sendiri. So betul. tak terikat dengan orang. Tak terikat dengan orang. Di samping tu waktu saya kerja di government, saya suka follow waktu tu klinik pergigian Sofian. Dia dimiliki oleh arwah Dr. Mukhlis. Arwah Dr. Mulya waktu tu saya kerja government tapi saya suka follow dia punya IG kan. Dia share case dia buat rawatan ortodontik. Dia share case dia share macam mana klinik dia kan. So macam menarik minat saya lagi kan. Memang saya dah ada cita-cita nak buka klinik sini. Rupanya bila kita follow orang macam ni cara dia, macam mana perjalanan dia buka klinik sebab doktor tu pun suka bercerita. Jadi tu pun mendorong saya. So bila dah 2017 tu bila saya pun dah anak ramai macam 4 orang waktu tu kan. Saya rasa saya kena ada more fleksibel lah masa dengan family dan itulah decision saya untuk resign dan buka klinik sendirilah. Klinik doktor cawangan pertama di mana doktor? Di HQ Bandar Tok Seok Ceras. Itulah yang mula pertama sulung lah, klinik sulung doktor. Dan klinik pertama tu sebenarnya banyak sangat dia punya macam pengalaman manis dan pahit lah. Dia macam dia tak ada pahit tapi dia manis juga sebab biasalah kita walaupun buka klinik kita bukan kaya pun. Kita tak ada duit pun. Betul. Sebab nak buka klinik tu perlukan 300,000. At least pun 200 setengah kan. Betul. So saya terpaksa berjimat lah. Anak 4 orang berjimat dengan husband. So kita pun tak ada rumah dan saya terpaksa lah duduk di klinik. Pernah kan tengok yang itu yang viral yang medical kan dia duduk dalam klinik kan. Tapi saya tak adalah space kecil sangat. Memang kita ada satu bilik memang untuk saya dan anak. Untuk jimat. Untuk bagi rolling modal semua untuk bagi klinik. Stable, barulah saya cari rumah sewa.
Itu pun rumah sewa, belum rumah sendiri juga. Maksudnya rumah ni doktor Rumah ni klinik 2017 kan, operasi kan, hujung tahun, lebih kurang 2018 lah awal tahun. So sekarang rumah ni baru 2 tahun. Oh, maksudnya doktor baru pindah ke sini 2 tahun lepas lah. 2023. Maksudnya 2023 dah sebelumnya tu doktor di rumah sewa. Betul. Nampak tak? Rumah sewa pun lama jugalah. Saya pun nak jimat tu, saya daripada zaman student kan saya guna MyV yang saya jual krepek tu kan. So sehingga 2020 kot baru saya beli kereta baru. Maksud even klinik saya dah buat operasi 18, 19, tahun ketiga baru saya tukar kereta lah. Sebab anak dah makin besar kan. Betul. 2020 baru tukar MyV yang dah lama tu. Dari zaman student lagi. Nampak tak? Bukan senang untuk berjaya ya. Kita perlukan titik peluh yang banyak. Memerah segala keringat, air mata, mengorbankan pelbagai jenis apa kita panggil, mengorbankan macam-macam lah untuk berjaya. Jadi macam cerita tu tadi, saya rasa wajar untuk kita semua ambil iktibar, di mana kalau nak berjaya, kita kena susah dulu. Nangis-nangis dulu, jerit-jerit dulu, baru dapat susah tu. Orang yang dapat berjaya tanpa susah ni selalunya itu rezeki dia lah. Itu tak boleh nak cakap apalah. Tapi selalunya untuk berjaya memang kena susah. Jadi harapnya podcast ni dapat memberi inspirasi untuk student-student FPG. Belajar sekarang memang susah. Kita adaptkan sekarang. Belajar memang susah. Tapi hasil tu manis tu nak dapat. Tak apa susah sekarang, betul tak doktor? Betul. Untuk berjaya memang tak senang. Okay, baik doktor, kita ke soalan seterusnya lah. Okay, baiklah. Doktor, seterusnya, apakah momen yang paling bermakna sewaktu doktor menjadi student pergigian di FPG? Okay, momen paling bermakna, terus terang lah kan, saya ni bukanlah pelajar yang cemerlang pun, bukan best student pun. Cuma yang bagi saya, Alhamdulillah, bagi saya momen tu mungkin waktu diumumkan saya antara pelajar yang lulus, waktu clinical dan juga paper. So saya tak perlu repeat, tak perlu repeat paper, tak perlu repeat clinical. Alhamdulillah, tu bagi saya Alhamdulillah cukup syukur dah lah. Saya rasa semua student harapkan yang tu kan, dengan sebab kita tak medik nak semua repeat macam kan, tu. kita tak nak Betul, repeat. susah. Ya, kalau repeat tu dia ambil masa lagi lah untuk kita apa lagi aim kita seterusnya. Macam tu lah. Mungkin kita akan lambat dah pula masuk berkhidmat government kan. Okay, baiklah. So seterusnya soalan untuk doktor, apakah satu nasihat paling penting yang doktor ingin kongsikan kepada pelajar pergigian sekarang? Paling penting. Okay, untuk you all lah kan yang tengah melihat menonton ni, tengah menonton ni dan juga tengah ambil dentistry ni lah kan. Bagi saya kena kuat. Kena kuat, kena kental. Kalau rasa nak give up tu kena ambil support lah. Support daripada family ke. Faham, kita akan ada fasa rasa macam nak give up ke apa. Sebab saya dulu waktu saya zaman undergrad dulu memang saya sudah banyak kali juga saya nak berhenti je. Kadang-kadang macam dah tak larat dah. Bukan doktor saya pun selepas masuk macam fasa-fasa masuk klinik-klinik pegang-pegang dummy tu saya lama. Even saya sebenarnya saya macam ada pengalaman pahit jugalah. Sebab waktu first year tu saya ni macam orang kira rajin lah. Student rajin tapi tak cemerlang. Sebab apa, saya ni rajin suka buat nota. Saya macam dulu waktu first year anatomy kan, saya suka buat nota tu cantik-cantik tau. Lukis gambar, colour siap-siap, tampal dekat dinding. Kawan-kawan yang masuk bilik hostel kan, tengok bilik saya, ya Allah Zakia, dia tengok macam amazing kan. Tapi nak tahu, nota tu sebenarnya saya fail anatomy. Rupanya saya rasa saya salah teknik. Saya rasa saya ni fokus buat nota je. Bukannya mengingat. Kan, so saya macam rasa macam frust sangat. Rasa macam malu pun ada, semua ada. Orang, kawan-kawan tengok kita macam baguslah kan buat nota kan. Rupanya tak dapat jawab, lupa. Kalau tengok nota saya tu memang saya lukis colour cantik macam dalam buku anatomy tu kan. So saya belajar lah. Rupanya saya ni tak boleh terlalu ambil masa untuk ni je, untuk kita lebih kepada buat nota. Biar je lah nota tu macam mana pun, simple pun, asalkan kita ingat. Ingat dan juga faham. So itu pengalaman pertama saya lah waktu first year tu. Dan saya kena viva lah kan untuk lepas. Kena viva untuk lepas. Alhamdulillah lepas jugalah. Tapi biasalah ada cabaran. Memang kita akan rasa give up, tapi kita kena perlukan support. Support daripada family, kawan-kawan. Kita carilah support tu. Jangan kita seorang-seorang. Okay, itu waktu zaman student lah.
So bila you all dah berjaya tu, dah masuk government, nasihat saya pula buat yang sehabis baik lah waktu government. Kalau you all ada rezeki attach dengan pakar, cuba apply. Sebabnya bagi saya sangat bernilai sebab tak silap saya sekarang endok kan. Endok dia tak sama macam FIDO. Kita kena apply kan. Dia tak ada wajib untuk attach dengan pakar, betul? So bagi saya you all cubalah ambil peluang, kalau boleh apply attach dengan pakar. Sebabnya rugilah kan. Banyak ilmu kalau kita attach dengan pakar, contoh orto ke perio ke resto. Kalau resto kita boleh lebih banyak belajar, crown bridge kan, post anchor. Kalau orto sebab kita tak biasa, at least bila kita attach dengan pakar, kita nampak macam ni cara buat patient semua kan, at least dapat knowledge lah. Okay. Kemudian kalau adik-adik dah contohlah kan, andai kata nak resign kan, nak bekerja, sama ada bekerja dengan orang ataupun buka klinik sendiri kan, nasihat saya jadilah seorang yang berintegriti, jujur dan amanah. Maksudnya bila kita dah ada kejaya ni, saya nampak manusia dia akan pandang duit je. Betul. Dia dah sampai ada yang ketepikan. Sebab saya dah banyak pengalaman kan, berjumpa dengan banyak dentist. Sebab even ada basic agama pun, benda tu belum penentu untuk kita kuat. Betul. Jadi kita memang kena ada strong basic lah pada sekarang dalam mind, bahawa kita kerja ni bukan semata untuk duit. So bila kita semata untuk duit, nanti dia akan jadi kita dah tak fikir dah untuk settle keamanah tu. Dia boleh jadi hianat, pecah amanah, semua tu boleh berlaku. Sebab bila kita kerja dengan orang, boleh jadi majikan kita tak akan nampak kita sepanjang masa. Betul. Kita hanya dengan tahu je. Sama juga kalau kita buat passion sendiri, kita sendirilah majikan tu. So benda tu bergantung pada diri kita sendiri. So nasihat saya, sebab adik-adik semua ada basic agama kan, jadi cuba amalkan apa-apa yang ilmu yang dia pelajari, basic agama tu, jadilah seorang yang sentiasa jujur, amanah, integriti dalam kita menghadapi pesakit dan juga kita handle kalau kita ada klinik sendiri ataupun kalau kita kerja dengan orang. Okay. Kerja dengan orang tu maksudnya kalau kerja kan kita mungkin syarikat tu ada dia punya SOP dia, polisi dia yang kita kena patuhi. Jangan disebabkan kita nak untuk keselesaan diri sendiri ataupun benefit diri sendiri, kita langgar semua polisi tu. Itu nasihat saya lah. Okay. Baiklah. Saya kira ni seterusnya soalan yang seterusnya ni soalan terakhir lah untuk session kita. Doktor, jika doktor boleh turn back the time, macam rewind balik masa doktor belajar, apa satu perkara yang doktor nak ubah and doktor nak cuba lakukan better? Kalau boleh rewind balik masa. Okay. Kalau dia beri peluang lah untuk patah balik ke zaman undergrad ke, saya rasa saya tak nak ulang lah. Okay, tak nak ulang lah kan. Cukup lah kan dengan pengalaman yang dulu telah mengajar saya, memberi pengalaman saya syukur. Mungkin saya tak nak ulang. Tapi kalau dia beri peluang untuk saya sambung belajar postgrad, saya nak. Saya memang teringin jugalah untuk sambung postgrad, tapi kita tak tahu rezeki kita macam mana akan datang kan. So kalau dapat sambung ke postgrad, saya akan cuba buat yang lebih baik lah. Sebab mungkin kematangan kita yang dulu dengan sekarang mungkin tak sama, lain dan juga pengalaman kita. Saya harap kalau ada rezeki, saya nak buat yang lebih baik lah waktu zaman postgrad nanti, insyaAllah kalau ada rezeki. Okay, jika dia tak ada rezeki lah, doktor nak sambung postgrad bidang apa? Saya memang minat ortodontik. Sebab apa tahu tadi waktu saya masuk dalam rumah doktor terus tanya buat braces kat mana. Dan masa saya ingat doktor specialist. Patutlah. Tapi nampak tak? Okay, mari kita sama-sama doakan insya-Allah semoga rezeki untuk Dr. Zakia sambung ortodontik dan mana-mana student yang nak buat braces, film nak buat braces boleh go through doktor. Okay. Jadi doktor, saya rasa habis dah session kita interview. Jadi harap semua orang seronok dengan session pertama Echoes of Experience kita bersama dengan Dr. Zakia, which is the second batch students of FPG. Harap semua orang dapat motivatekan diri, ambil semua yang baik daripada doktor, jadikan ianya satu contoh yang terbaik untuk berjaya di masa akan datang, dan semoga semua pelajar-pelajar FPG dapat berjaya macam doktor lah. Dapat kuat macam doktor. Macam doktor cakap tadi, memang nak berjaya bukannya senang,
perlu susah dulu. Dan saya kira itu yang paling kami kena ambil point kat situ lah. Sebab sekarang ni macam generasi zaman sekarang ni macam dia ambil mudah untuk semua benda. Sebab tak nak susah-susah, nak terus berjaya kan. Jadi saya rasa best lah podcast untuk first episode ni. Opening tu doktor. Opening first episode. Dapat nasihat yang sangat mahal daripada doktor, di mana kita dengar sendiri experience doktor, dan saya harap semua orang dapat berubah lah, dapat motivate diri sendiri, insyaAllah. Jadi doktor, terima kasih doktor sebab luangkan masa dengan kita orang junior doktor, super junior doktor. Kita batch ke berapa 18. Lama. Adik-adik doktor, tetap sembahyang lah doktor. Taklah, anak saya 13 tahun. Adik-adik doktor. Okay, baiklah. Itu saja daripada kami. InsyaAllah kita jumpa ke Echoes of Experience episod kedua. Bye semua. Cause you make me feel like I've been locked out of